kita letakkan simpanan anak kita tu dalam akaun mak ayah. Semua? Semua. Baru kita kaya. Menarik. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Awangan di episod kedua Sembang Impian. Dan tetamu kita pada hari ini, hebat, seorang pelakon. Pada masa sama juga, beliau adalah seorang bapa. Untuk video kali ini, kita nak tanya jugalah macam mana dia uruskan kewangan untuk keluarga dia dan apakah cabaran-cabaran yang beliau hadapi. Okey, tunggu apa lagi? Let's go. Hai semua. Assalamualaikum Abang Gan. Waalaikumsalam. Memang sama macam video konten saya selalu tengok tu. Kam, sila masuk. Ya. So, inilah dia tetamu kita pada hari ni. Seorang pelakon, seorang pengacara, seorang usahawan, seorang bapa kepada 2 orang anak puteri lagi. Ya, betul. Alhamdulillah. Hafizul. Hai semua. 2 anak perempuan 2. Ush, bukan senang ni. Memang bukan senang. Ada 3 perempuan akan jaga tu. Tiga. Okey Pijot, game ni senang je. Sepanjang perjalanan ni kita akan singgah dekat 3 checkpoint. Di setiap checkpoint ni saya akan tanyalah satu soalan berkaitan dengan kewangan. Kita ada sediakan talian ayat lah, yang mana Pijot boleh tanya je mana-mana orang dekat luar untuk minta pendapat. Jom kita tengok berjaya atau tidak Pijot bergelar Jen Labo. Daftar kempen Pandu Impianmu 2.0 dan labo RM500 di platform yang tertera dan gunakan kod Jen Labo dan korang akan dapat 2 tiket penyertaan untuk peluang menang kereta impian. Okey, jom kita start. So Yan, kita nak ke mana ni Yan? Kita nak ke mana ni? Hui. Dia seru pula. Saya terbawa watak tu. Terkejut dah lama tak panggil Yan. Okey. Orang biasa panggil Pijot dah. Pijot. Panggil Pijot. Okey, Pijot. Saya tengok you punya profile. Menarik ah. Awak grade daripada apa? Saya lulusan Petrochemical Engineering. Okey. Lepas tu saya tengok masuk ke reality show and then jadi seorang pengacara. Betul. Pelakon. Usahawan. Betul. Even saya tengok pernah jadi ejen kewangan. Betul. Basically apa yang Pijot nak cari sebenarnya? Dia sebenarnya macam ni Abang Gan. Dia macam rasanya semua orang pun sama kot. Kita cuba cari kesesuaian dan juga kat mana kita boleh rasa macam fun lah kerja ni, yang tak rasa pressure lah. Dan kita nak pergi kepada satu level yang lebih tinggi daripada hari yang sebelumnya. Saya sukalah tanggungjawab tu kan. Okey, so sekarang ni kita pun dah nak sampai checkpoint yang pertama ni. Sampai dah? Dah ready untuk cabaran yang pertama? Boleh. Okey, mana satu pilihan yang lebih bijak untuk masa depan anak kita? A, kita mula melabur seawal dia lahir dan kita masuk secara konsisten. B, kita tunggu dulu kewangan kita stabil, lepas tu barulah kita masukkan satu jumlah yang besar untuk melabur. C, yang paling saya sukalah, letakkan semua simpanan anak-anak tu dalam akaun kita. Menarik. Baru kita kaya. Walaupun saya suka dengan yang terakhir tu, saya tetap kena pilih yang pertama tadi. Yang pertama mana? A. Ya betul. Kita kena mula menyimpan seawal yang boleh, which is saya buat daripada dalam perut lagi supaya duit tu ada masa untuk berkembang. Okey, yakin? Yakin sangat. Tak nak gunakan talian ayat? Tak perlu. A untuk abah yang bijak. Ya, betul kan? Betul. Betul. So kita pergi ke checkpoint seterusnya. Ready? Jom, let's go. Tadi kita banyak bercerita tentang anak, family. What is your dream? Macam mana juga nak mencapai semua benda ni? Kita cuba untuk prepare ahead. Cuba sediakan satu fund yang bila dia sampai nak sambung belajar, tak perlu fikir dah. Okay, so kita tengok macam mana nanti untuk checkpoint seterusnya. So kita pun dah nak sampai ke checkpoint seterusnya. Sampai dah? Ready? Ready je. Kita dah sampai ke checkpoint yang kedua. Anda masih lagi ada satu talian ayat boleh pakai. Soalan dia berbunyi begini. Kita nak kumpul RM30,000. Kita punya komitmen bulanan kita mampu RM200 sebulan. Dan dengan kadar dividen purata 5.75% setahun, berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk dapatkan RM30,000 tu? A, 5 tahun. B, 8 tahun. C, 10 tahun. D, guna talian hayat
anda. Macam nak kena guna sangat ni. Come on lah, senang je kot. Takkan tak boleh kira. Masalahnya sekarang ni Bang Gan, Ya. soalan ni mudah sangat. Itu yang kita nak. Jawapan dia D, talian hayat. Okey, memandangkan nak guna talian hayat ni, kita perlu minta pertolongan orang yang ada kat sini. Abang tu ada. Bang. Oh bang. Assalamualaikum bang. Assalam. Apa? Bang, kawan kita ni bang, Aha. dia dalam kesusahan. Kesusahan. Tengok muka pun dah tahu bang. Rambut pun makin kurang dah tu. Nampak Abang tolong dia bang. Boleh, Soalan boleh. dia senang je bang. Okey. Silakan. Pijot. Okey, soalan berbunyi begini. Saya rasa 10 tahun. Si? Saya suka Tapi- jawapan abang tu. Suka. Saya Rasa. rasa dan yakin. Betul bang? Betul. Pijot, Dan apakah saya- jawapan anda? Saya pun rasa macam nak terima lah jawapan tu. C Cantik. Cantik. Betul. Abang telah menyelamatkan dia bang. Thank you bang. Sabar. Sorry bang kacau bang. Sorry bang. Alright, Terima sabar. kasih. Kita pergi ke checkpoint seterusnya dengan soalan yang lebih susah. Boleh tak Pijot ceritakan plan kewangan bulan-bulan, macam mana you manage benda tu? Saya ada lebih kurang 3 lah sumber pendapatan. Okey. Which is pelakonan, Okey. pengacaraan dengan bisnes lah. Okey. Satu masalah dia adalah 3 pendapatan ni tak tetap. Masuk je duit, first kita settle komitmen. Okey. Lepas tu kita settlekan dekat bahagian paling penting, iaitu pelaburan Okey. ataupun simpanan lah. Okey. So kita kena simpan dulu. Lepas tu kalau ada lebihan, kita simpan lagi, top up lagi. Oh. Kita Okey. ada fund dah. Sekarang ni kita dah nak sampai ke checkpoint yang ketiga. Yang mana checkpoint ini yang menjadi penentu sama ada Pijot akan digelar sebagai Gen Labo ataupun tidak. Tahniah kerana anda sudah berada di checkpoint yang terakhir dengan cabaran yang terakhir. Okey. Okey? Soalan ni senang je. Untuk orang yang bergaji tetap, apakah strategi terbaik untuk membina persaraan yang lebih selesa? A. Dia tumpukan semua simpanan yang dia ada ke dalam satu jenis pelaburan sahaja. Okey. B. Dia manfaatkan simpanan persaraan untuk pelaburan yang boleh berpotensi memberikan pulangan yang kompetitif. And C. Dia masukkan pelaburan ke tempat pelaburan yang boleh bagi high return tetapi high risk. Yes, betul. Kalau high risk, memang high lah returnnya. Betul? Tapi kalau hilang ke semuanya, maka dah tak ada return langsung lah. Tapi kalau kaya, kita kaya terus. Itu kalau. Oh, Itu okey, kalau. okey. Jangan cari masalah. Okey. Jangan kalau. Okey. Jadi, maka C B lah jawapan dia. B Yakin Yakin. Yakin, Orang bijak memang macam gini. Dengan ini, saya mensiarkan anda adalah Gen Labo. Betul. Memandangkan anda baru saja digelar Gen Labo, saya ada ganjaran untuk anda. Kita akan pergi ke menara kedua tertinggi di dunia, Menara 118. Tahniah Pijot kerana telah berjaya mengharungi semua challenge kita dan juga semua checkpoint. Walaupun terpaksa menggunakan talian hayat, anda sebenarnya berpeluang untuk menikmati pemandangan indah daripada menara kedua tertinggi dunia, Menara Merdeka 118. Thank you again. Terima kasih Abang Gan. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Yup. Okay. Yan, The best. Sri Ya, Yan. boy, jangan. Yan. Jangan minta. Okay. Alright. Enjoy the view. Kalau korang nak teruskan membina masa depan kewangan, korang juga boleh guna iInvest KWSP untuk melabur dalam MyASMB. Caranya mudah je. Cara pertama adalah secara talian. Log masuk ke iAccount KWSP dan pilih iInvest. Lepas tu, pilih ASMB sebagai institusi. Kemudian pilih dana dan masukkan amount pelaburan yang diinginkan. Sahkan transaksi menggunakan TSC ataupun 2FA dan hantar permohonan pindahan. Ataupun korang pun boleh pilih untuk mengunjungi mana-mana cawangan ASNB atau kaunter ejen bank ASNB yang dilantik dan lengkapkan borang yang diperlukan serta proses pengesahan identiti untuk diproses dengan KWSP. Dan jangan lupa pelaburan melalui iInvest KWSP juga melayakkan anda untuk sertai Pandu Impianmu 2.0. Jadi sambil merancang masa depan kewangan, korang juga berpeluang mengecut ke arah impian. Bukan susah pun kan nak pecut ke arah impian. Dalam pada itu, berpeluang memenangi hadiah. Mungkin boleh bawa balik kereta impian. Siapa tahu? Jumpa korang di episod seterusnya dalam Sembang Impian.